Saya mengenali saudara di Kayet, calon kita di N23 Dun Mambau sejak tahun 2008. Beliau adalah seorang yang ikhlas, jujur berkhidmat, berterus terang dan kurang memberikan alasan dalam melaksanakan tugas. Beliau menjadi antara jentera yang menggerakkan jentera pilihan raya saya ketika saya menjadi calon 2013, 2018 dan 2022. Dan beliau juga terlibat secara aktif dalam pilihan raya negeri 2023. Jadi kali ini, kali pertama menjadi calon. Sebagai calon, beliau adalah muka baru, tetapi sebenarnya pengalaman yang beliau telah himpunkan sejak 4 kali pilihan raya sudah sangat mencukupi. Semoga beliau mendapat mandat daripada para pengundi Dun Mambau, dan saya berharap para pengundi Dun Mambau pilihlah seorang orang muda, seorang peguam profesional yang mempunyai tekad untuk berkhidmat, mempunyai semangat perjuangan yang tinggi untuk menjadi adun di kawasan Mambau pada 1 hari bulan Ogos nanti.